Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama channel saya. Okey, hari ini kita berada di mana? Di Bukit Pajajaran. Di sini ada jualan rahmah ya. Jualan rahmah itu barangan keperluan harian untuk rumah tangga murah-murah di sini. So nanti kita tengoklah dapat apa saja. Tapi baru kita untuk belanja kat sini, geng. Okey. Okey, geng. Kat belakang saya ni ada ayam. Ayam dekat sini. Dah mula boleh besar lah sebab ikut masa dah tepat masa. Jom. Di sini ni untuk harga telur. Ni harga asal, ni harga rahmah. Minyak masak 1 kilogram RM2.50. Minyak masak 2 kilogram RM10.70. Minyak masak 5 kilogram RM26.90. Sabit ayam goreng RM8.90. Sabit goreng middle hanya RM2.90. 1 kilogram RM2.70. Garam 50 sen. Bawang putih 500 gram RM2.80. Santan RM3.10. Nasi kari 12 sen. Tepung dan bahan masakan. Tepung cap ros RM2.10. Tepung cap RM2.80. RM2.99. Stok ayam RM6.90. Produk sejuk kecil juga akan lepaskan peluang. Terima kasih. Kita dah belanja telur ayam dan minyak. Datang ke program Jualan Rahmah Madani Bergerak. Kami dari syarikat JHL Mart sendirian berhad dimiliki oleh rakan strategik KPDN menawarkan barangan keperluan asas dengan harga rahmah untuk anda semua. Antara tawaran menarik, ayam seekor hanya RM10.50, telur sepapan RM9.90, minyak masak 1 kilogram RM2.50, minyak masak 2 kilogram RM10.70. Nanti kami dan nasi ayam RM4.19. Tepung dan bahan masakan. Tepung cap ros RM2.19.
Okey guys, kat sini sementara tu tengah rancak lah kita membeli belanja dan juga jualan Rahmah ni. Dekat sebelah sana juga kita tengok, jom Kak Ayah pernah membuat sarapan untuk semua orang. Yam, 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 pandang lah. Oi, RM2 7 Ayah telefon mahal. Dia bawa beg sendiri lah. Lagi tak cari. Ya, Kak balik. Dia beli minyak dulu, ayam dengan telur nanti. Kita di belakang. Okey guys, di sini selain daripada jualan Rahmah, barang-barang keperluan kita di dapur, ada baju juga Lepas tu ada sambal garing. Ini keluaran daripada PKD. Janganlah senang lupa. Lagi susun baru keluar. Ada petai juga geng. Petai ni cantik ya. Taruh ni dulu. Bukannya tidak gadis, ayu. Biryani ya. Kenyang gadis. Dah masak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pada hari ini pada hari ini kita buat jualan Rahmah Madani yang mana memberikan peluang kepada penduduk mendapatkan barang-barangan dapur dengan harga yang menarik. Jadi mudah kepada penduduk untuk mendapatkan barang-barangan keperluan dapur, dan terima kasihlah kepada pihak APNKK yang membuat satu program di kampung Paya Rahili untuk julung kalinya, dan kemungkinan selepas ini di peringkat kampung-kampung di Parlimen Sungai Buloh akan turut serta dalam program seperti ini.
Dan terima kasih kepada KPNKK yang membawa program ini di kampung-kampung, memberikan manfaat kepada penduduk untuk membeli barang-barang dekat dengan mereka. Tidak perlu pergi jauh untuk dapatkan barang-barang ramah, jualan ramah. Jadi dengan adanya program seperti ini di setiap kampung, memberikan kemudahan dengan harga yang amat menarik. Terima kasih kepada pihak KPNKK. Okay, geng, alhamdulillah jualan rahmah dekat sini kita dapat sambutan daripada penduduk alhamdulillah, kita pun bolehlah kita belanja kan. So video hari ini kita tutup sampai sini. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.